Alright, bersama saya Zik dan juga Encik Akmal pada hari ini dalam kita punya siri Ngopi di Sini, tajaan Nusantara Village. Jadi, Encik Akmal, so Encik Akmal dah menetap dekat Kemboja ni selama 2 hari 1 malam lah kan. So Encik Akmal boleh saya nak tahu Encik Akmal tahu tentang daripada mana tentang Nusantara Village ni? Saya tahu melalui platform TikTok lah. Memang selalu lalu apa semua. Saya search yang sebabnya kampung saya memang area Paling Mahang, hijau. Oh, dekat je. Saja search cuma ni tengok ada pula tempat cantik macam ni. Tak sangka lah, rasa baru juga kan Nusantara ni. Dia kurang setahun lebih lah. Setahun lebih baru lah. Memang daripada situ lah dapat tahu tengok. Sama ni tu yang teringin. Tak pernah nak sampai. Tak pernah sampai. Tu yang mengidam kat sini ni tengok selalu lalu FYP apa semua. So bila dah sampai dekat Nusantara Village ni, apa aktiviti pertama ataupun first impression Encik Akmal lah tentang Nusantara Village ni macam mana? Mula-mula sampai dekat parking tu saya tengok parking luas lah. Itu ialah parking luas kat belakang. Memang semua kereta masuk, tak ada sesak-sesak apa semua, memang luas apa semua. First impression, lepas tu datang masuk kat Kemboja ni memang vibe kampung kita dulu-dulu lah, lama-lama. Sebab kampung saya area Kuala Sangor, dekat Sungai Besar apa semua, Tanjung Karang apa semua, saudara mara semua memang area sini je. Muslim memang rumah Muslim. macam ni Ni lah. memang kembalikan vibe saya lah, mengimbau balik yang lama-lama dulu. Rumah kayu macam ni tapi dia modern kan balik, dia konsepkan memang cantik lah. Tengok mula memang wow lah. Mula-mula datang. So aktiviti pertama apa? Aktiviti pertama saya malam, saya sampai malam, saya daripada cyber hari tu. Daripada cyber 5.30, lepas tu sampai dalam pukul 8, barbecue lah. Keluarga dah buat barbecue semua. Lepas tu saya terjun ke dalam lah. Terjun saya pelik lah, kenapa rasa macam masin. Rupanya tanya dia kata garam daripada Australia. Memang kita pakai air masin. Bagus lah, dia tak pakai klorin. Untuk budak semua tak ada, elakkan sakit tekak pun semua, memang bagus lah. Saya rasa memang bersih lah, sebabnya sampai pagi pun saya mandi tengok. Bersih, memang kolam dia memang tak ada keruh ke apa ke. Padahal malam tadi budak-budak semua ramai dah mandi. Semua memang clean lah, memang puas hati lah. Itulah aktiviti pertama saya mandi kolam tu, semua barbecue. So memang Nusantara Village ni mengimbau kembali kenangan masa kecil-kecil lah juga. Boleh barbecue lah, yang best ni boleh barbecue apa semua. Memang puas hati lah. Sebab naik pun, saya naik kat bilik pun tu lah, budak-budak anak-anak saya berlari. Dengar bunyi kayu apa semua, memang legend lah zaman dulu tu. Dia feel dia lain lah bila dia feel kayu tu. Bila kita kat bawah dengar, ni macam zaman dulu lah. Macam dengar orang berlari kat kayu. Dulu mak ayah kita yang dengar kita berlari kan. Sekarang kita pula yang dengar anak berlari. So apa momen ataupun detik ataupun aktiviti yang paling best lah, yang paling Encik Akmal rasa paling seronok yang paling seronok saya itulah sebabnya spend dengan family, spend time dengan family semua. Memang vibe tu tenang, malam pun tapi memang tak ada nyamuk kat sini walaupun kawasan sawit apa semua memang tak tahu lah, memang bukan nak cakap apa, memang tak ada kesan apa semua. Memang puas hati lah, malam pun sejuk apa semua. Rumah kayu malam memang sejuk, memang puas hati. Sepatutnya saya bawa tilam apa semua, bentang tengok Netflix semua kat depan tu. Bentang semua zaman dulu. Betul dulu kan. Tak fikir pula tu masuk, besar betul tempat ni. Ini rasa 40-50 orang pack pun boleh sumbat dalam ni, memang besar. Maksimum kita letak 25 orang. Yang Kemboja punya ni memang luas lah, memang luas. Alhamdulillah. Memang puas hati lah. Sepatutnya untuk aktiviti kalau raya apa semua memang sesuai lah buat kat sini. Untuk kalau nak kumpul-kumpul buat family day memang sesuai lah untuk yang Kemboja punya tempat ni lah. So Nusantara Village ni jadi satu tempat yang mengeratkan hubungan keluarga semua lah. Betul. Untuk spend time dengan family memang sesuai lah. Memang sangat sesuai lah. Untuk keluarga besar lah memang sesuai. Kalau lah boleh staycation lagi semula macam ni, gathering semula macam ni, ada tak siapa yang tak ada hari ni tapi Encik Akmal harap dia akan ada? Macam orang paling terdekat saya, wife saya lah. Sebabnya dia tak boleh datang hari ni, sebabnya dia kerja. Dia kerja dialisis memang 24 jam running apa semua. Saya tak boleh ni lah, saya berharap tu lah. Lepas tu anak kecil saya tu pun baru baik demam. Demam. Tu yang dengan tu lah wife saya apa semua. So hari ni datang ni dengan siapa? Datang dengan family saya. Anak saya pun ada 2 orang juga, anak saya 3 orang. Anak 2 orang yang besar tu kat sini okey lah. Boleh main mandi kolam apa semua. Yang baby tu kecil. Dia dengan mak dia lah. Dengan mak dia. Baru recover apa semua, tak apa lah, biar lalu. So next time mungkin akan bersama dengan family lengkap lah dengan isteri. Kalau ada rezeki insya-Allah. InsyaAllah. Alright, insyaAllah. Jadi boleh tak saya minta Encik Akmal bagi apa orang kata sepatah 2 kata ataupun nasihat sikit lah pada orang yang siapa yang nak pada semua yang saya rasa kalau kat Selangor ni memang homestay ni lah setakat ni paling win. Setakat ni saya rasa memang inilah paling win. Nak rasa vibe-vibe kampung apa semua memang betul lah. Boleh search lah Kemboja punya homestay ni memang nice lah. Itu yang first kat Selangor saya rasa homestay paling best yang ni setakat ni. Walaupun macam jadi pusing, maybe kat tempat lain ada, tapi dekat negeri Selangor saya rasa ini apa, sebab saya pun orang Selangor. Sebab tu saya berani cakap yang ni homestay paling best nombor 1 setakat ni. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah. InsyaAllah. Jadi siapa yang nak bercuti boleh cari Nusantara Village lah. Nusantara Village insya-Allah.
Harga pun okey lah. Memang tengok kolam ni pun memang budak-budak pun tengok gelongsor semua memang puas hati. memang lah puas dengan hati. harga dia. Lepas tu dia makanan apa semua, dia punya pizza Nusantara Pizza tu memang sedap lah. Memang tak ni jumpa bukan nak tempat pergi lain. lebih-lebih tau, tapi kau rasa sendirilah. Betul. Ni bukan sembang apa semua. Try rasa dulu. Tengok betul tak vibe dapat, makanan sedap. Kolam pun sedap semua. Betul. Tandas toilet pun semua bersih besar pun semua. Aircon pun okey, memang sejuk. Memang tak ada rimas-rimas apa, tak ada lah. Faham. Dia memang rasa feel vibe kampung. Vibe kampung tapi keseluruhan ni saya rasa memang seronok lah, memang seronok. Alhamdulillah. Tak terkata lah. Nanti Tak kau terkata. try sendiri lah. Kena Sembang rasa pun tak guna sendiri, juga, baru kena try. tahu lah. Dia punya best tu macam mana kan. Betul. Right. Alhamdulillah. Jadi itu saja untuk slot kita, sesi kita pada hari ini. Ngopi di sini, InsyaAllah. Tajaan Nusantara Village. Kopi ni pun Alright. jadi. Sedap. Kopi jadi. Terima kasih Cik Mal. Okay. Terima kasih. Alright.